Di sini bermulanya impian. Setiap langkah menuju ke sekolah adalah satu permulaan baharu. Di sinilah tempat kami membina impian, berkongsi ilmu dan mencipta kenangan. Inilah sekolah kami, inilah inspirasi kami. Setiap murid membawa harapan. Harapan untuk keluarga, untuk bangsa, untuk negara. Dari sekolah kecil ini, lahirlah insan-insan besar masa depan. Bila saya berada di sini, saya merasakan seperti pintu dunia terbuka. Setiap buku di sini ada ceritanya dan setiap cerita memberikan inspirasi. Di sekolah, kita bukan hanya belajar, kita juga nak menanam nilai, sifat rajin serta kasih sayang sesama kita. Baik kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Boleh beratur. Di sinilah bakat dikilat. Ada yang bijak dalam akademik, ada yang menelah dalam sukan, ada yang gemilang dalam seni. Semua diberi ruang untuk bersinar. Bila kami berlari di padang, kami rasa semangat untuk terus mencuba. Guru selalu berpesan, jangan takut untuk gagal. Teruskan usaha. Boleh faham pelajaran kita pada hari ini? Tapi saya tak faham. Lah, tak faham. Jangan gelak. Tak baik. Saya boleh bantu. Terima kasih, Fana. Yami, kami pun boleh bantu. Terima kasih semua. Bila saya tak faham, ramai yang bantu. Okey, hari ini kita akan buat karangan mengenai cita-cita. Okey, semua dah siap. Saya dah bagi masa 3 minit lagi dari tadi. Okey, Afrin, apa cita-cita awak? Impian saya menjadi doktor untuk merawat mereka yang sakit. Macam cikgu, menjaga dan mendidik hati kami. Di sinilah impian dianyam menjadi kenyataan. Sekolah Inspirasiku. Sekolah bukan sekadar bangunan. Ia adalah rumah kedua, tempat tercipta sejuta kenangan dan harapan. Inilah sekolah kami. Inilah inspirasi. 1, 3, 4. Kami boleh bantu. Terima kasih semua.